Aku baru lepas layan filem ni and honestly, aku rasa macam kena betray sikit. Tapi dalam masa yang sama, aku rasa puas hati. Pelik kan? By the way, korang boleh layan movie ni dekat streaming service Amazon Prime. Let's break it down. Filem ni sebenarnya adalah sebuah love letter kepada genre buddy cop yang kita rasa dah pupus. Tapi at the same time, dia jadi satu reminder yang agak menyeramkan tentang macam mana Hollywood modern kadang-kadang lupa pasal humanity demi nak kejar satu cool shot. Before aku continue, please subscribe the channel and like the video. Really appreciate korang punya support. Bayangkan satu dunia yang kita tak payah pening kepala pasal multiverse ke, timeline melompat-lompat ke. Kita cuma perlukan 2 mamat sado, 1 dendam peribadi and background Hawaii yang lawa gila. Itulah vibe yang filem ni cuba bawa. Plot dia sangat straightforward. 2 adik-beradik tiri, seorang Navy SEAL yang super disiplin and seorang lagi polis loose cannon dari Oklahoma kena team up balik sebab bapak dorang kena bunuh dalam satu kes hit and run yang misteri. Secara teorinya, ni formula yang kita dah tengok beratus kali sejak era 80-an. Tapi apa yang buat naskah ni rasa fresh adalah chemistry antara 2 lead actors dia. Dorang bukan sekadar berlakon, tapi dorang nampak macam betul-betul enjoy hancurkan barang and bahan satu sama lain. Ada satu tenaga yang sangat infectious bila kita tengok si abang yang serius terpaksa hadap perangai adik dia yang lebih suka guna penumbuk daripada guna otak. Filem ni berjaya capture balik aura klasik di mana watak-watak dia rasa larger than life. Satu benda yang aku kena praise gila adalah macam mana director dia gunakan lokasi Hawaii. Selalunya dalam filem blockbuster, Hawaii ni cuma jadi wallpaper cantik untuk pelancong je. Tapi kat sini, kita nampak a deeper side. Ada usaha untuk masukkan dialek tempatan, sistem resource management traditional and reality pahit pasal kolonialism and capitalism yang tengah himpit penduduk asal kat sana. Elemen-elemen kecil ni dari penggunaan slang sampailah ke penggambaran kawasan perumahan yang lebih raw bagi filem ni satu jiwa yang jarang kita jumpa dalam genre aksi yang biasanya cuma fikir pasal letupan. Dia buat kita care pasal dunia yang dorang duduk tu, at least untuk 1 jam yang pertama lah. Kita rasa macam tengah ikut satu investigation yang bukan pasal jenayah je, tapi pasal cari balik identity and roots keluarga yang dah lama hilang. Tapi segala kehangatan and authenticity tu mula retak bila filem ni masuk second half. Entah kenapa, filmmakers dia seolah-olah hilang confidence dengan drama manusia yang dorang dah bina cantik-cantik tadi. Tiba-tiba, tone filem ni berubah drastik. Dari sebuah drama aksi yang grounded, dia terus jump jadi satu tontonan superhero tanpa kostum yang sangat tak masuk akal. Kita faham, dalam filem aksi, kita memang kena suspend our disbelief. Kita boleh terima kalau hero jatuh dari tingkat 10 tapi masih boleh jalan cool. Tapi masalah besar start masa babak car chase kat lebuh raya. Babak tu secara visual memang stunning. Ada helikopter, ada letupan, ada koreografi yang macam dalam video games. Tapi ada satu benda yang diorang ignore, human life. Masa car chase tu, kita nampak berpuluh, mungkin beratus kereta orang awam kena rempuh, letup dan terbang ke udara. Secara logiknya, dalam setiap kereta yang hancur tu ada family, ada pelancong, ada innocent civilians. Tapi apa yang shocking and agak annoying adalah macam mana 2 orang hero kita ni, seorang polis and seorang lagi elite soldier, langsung tak peduli pasal destruction tu. Tak ada satu babak pun diorang cuba selamatkan orang, tak ada muka rasa bersalah, malah tak ada satu baris dialog pun yang sebut pasal nyawa-nyawa yang dah gone kat belakang diorang. Diorang teruskan banter, terus menembak, macam orang awam kat sekeliling tu cuma static objects dalam satu simulasi. Ni adalah satu tahap tone deafness yang sangat ketara. Bila filem cuba jual tema family and justice, tapi pada masa yang sama biarkan mass casualty berlaku tanpa sebarang accountability, kat situ wujud satu moral gap yang besar. Penonton zaman sekarang dah makin aware, kita dah lepas era yang kita cuma nak tengok benda meletup. Kita nak hero kita rasa macam hero. Bila diorang bertindak macam mesin pemusnah yang tak ada empathy, kita mula hilang connection dengan watak tu. The thrill tengok aksi tu tiba-tiba rasa macam ada a dirty aftertaste yang tak best. Overall, filem ni tetap satu popcorn movie yang sangat efektif. Dia berjaya hiburkan kita dengan aksi yang gritty, dialog yang sharp and dynamic antara 2 terajuk utama yang memang top tier. Kalau korang cuma nak turn off your brain and layan sunyi letupan dengan abang-abang sado, filem ni memang solid gila untuk weekend watch.
Tapi dia juga jadi satu case study pasal masalah algorithm driven filmmaking di mana elemen visual yang gempak diutamakan sampai ignore logik, emosi and moral. Filem ni hampir sangat nak jadi satu modern klasik dalam genre buddy cop, tapi sayang dia tersungkur kat finish line sebab terlalu obses nak jadi superhero skill movie sampai terlupa pasal nilai nyawa manusia. Alright, that's all for now. Jumpa lagi di video seterusnya. Ciao.